Alhamdulillah, setelah 6 hari berada di Madinah, pejabat operasi media tabung haji kini telah dibuka secara rasmi di Mekah. Pembukaan ini menandakan permulaan fasa operasi kami dalam dokumentasi perjalanan jemaah haji sepanjang musim haji pada tahun ini. Alhamdulillah, saya ingin maklumkan bahawa semua petugas media telah selesai menunaikan ibadah umrah pertama mereka. Semua pasukan media telah melaksanakan ibadah umrah dengan baik dan tertib, walaupun ada di antara kami ini merupakan pertama kali menunaikan umrah. Ia merupakan pengalaman yang sangat bermakna pada mereka. InsyaAllah operasi media akan diteruskan di Mekah dengan strategi yang lebih bersusun dan fokus kepada liputan yang menyeluruh. Pasukan media akan beroperasi dari pelbagai lokasi, terutama memastikan penyampaian maklumat yang tepat, cepat dan berkesan. Liputan kita pada tahun ini akan dijalankan merangkumi aspek ibadah, kesihatan, keselamatan dan perkembangan jemaah haji semasa. Kandungan-kandungan yang akan diterbitkan akan disalurkan melalui platform media arus perdana dan sosial media seperti TV, berita TV, artikel, video temu bual, lintas langsung, infografik dan live sosial media. Pasukan media akan terus menyampaikan maklumat yang relevan dan bermakna seiring dengan peranan kami menyampaikan maklumat rasmi bagi operasi haji tahun ini. Kami berharap semua berita yang dikongsikan akan memberi manfaat kepada para jemaah dan juga rakyat Malaysia yang mengikuti perkembangan haji di tanah air. Dan setiap sudut operasi kita akan berikan maklumat kepada bakal-bakal haji. Jadi mereka datang sini dia tahu kat mana nak dapat ATM machine, kat mana nak jumpa ustaz, kat mana nak perkhidmatan khidmat pelanggan, maktab. Jadi dia dah tahu sebelum dia sampai ke Tanah Suci. Kita menyalurkan maklumat terkini, maklumat semasa dan juga bagi mengelakkan daripada spekulasi di luar. So, media adalah memainkan peranan yang penting untuk menyalurkan maklumat-maklumat yang tepat dan terkini kepada semua bakal haji dan juga rakyat Malaysia di tanah air.